Hari di Lembah Kelang ketika ini dijangka akan menjejaskan sikit sebanyak corak permainan yang bakal dipamerkan oleh kedua-dua pasukan untuk perlawanan yang ke-149 dalam saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 di antara tuan rumah KL City berdepan dengan Negeri Sembilan FC. KL City pada musim 21-22 dan kemudiannya sepak kanan penalti ini diberikan. Ada kontak menurut pandangan Razlan Joffrey yang dilakukan oleh Quincy Cameron ke atas Joseph Esso, dan dia mendakwa bahawa Joseph Esso merebahkan badan bagi mendapatkan jaringan, tetapi satu terupas seperti inilah yang sememangnya diperlukan oleh seorang striker. What a captain Negeri Sembilan FC ini, yang juga merupakan pemain berstatus pemain kebangsaan. Dapat diselamatkan peluang yang kedua. Follow up yang dilakukan oleh Kuzaimi. Pada awalnya Quincy Cameron dapat menepis, tetapi bola itu jatuh semula kepada Jimmy dan dia berjaya menolak masuk kerana lambat pemain pertahanan KL yang datang untuk melakukan clearance. Cardoso cuba untuk melakukan satu hantaran jauh. Peluang di sini dilepaskan kepada Sherman. Mereka mendakwa bola terkena tangan pemain pertahanan Negeri Sembilan. So, apa tindakan daripada Razlan Joffrey Ali kerana clearance yang dilakukan oleh Amirul Adli itu adalah di bahagian tengah. Ini insidennya. Dalam kedudukan Rusia sebentar tadi yang melompat untuk mengelak percubaan yang hendak dilakukan. So, Razlan perlu untuk membuat satu keputusan yang begitu penting dalam perlawanan ini. Itu dia. Pemain yang berasal dari Valencia, Spanyol ini, bekas pemain St. Gallen. Berusia 32 tahun untuk menyamakan kedudukan. Satu sama. Dua sepakan penalti untuk dua jaringan yang terhasil. Cuma kali ini tidak diselamatkan oleh penjaga gol. Apa-apa pun perjalanan perlawanan masih lagi jauh. KL City sekali lagi masuk dalam kawasan penalti. Satu tolakan yang menarik. Cardoso, gol yang kedua. Kali ini dapat mengatasi dan juga menewaskan Azril Ghani. Gandingan yang cukup baik daripada sebelah sayap. Memang tidak disangkakan bahawa dia akan meninggalkan bola itu. Buat Nicolo Cardoso untuk menolak masuk ke dalam pintu gol untuk gol yang kedua KL City. Lihat satu gerakan yang menarik. Back heel yang dilakukan. Salban masuk dalam kawasan penalti lagi. Salban membuat hantaran tetapi berjaya dihalang di situ oleh Quincy Cameron. Dua kali sudah larian yang dilakukan oleh pemain ini mengucak-acikkan barisan pertahanan KL City. Afiq pada hantaran ke dalam kawasan penalti. Penalti. Giancarlo Gallifuco dihukum. Terjahanya ke atas Joseph Esso. Penalti kick nombor 3 malam ini. So, apakah Razlan Joffrey Ali akan merujuk kepada VAR? Kita lihat 50-50, ada
kontak yang berlaku di situ antara Gigi dengan Joseph Esso. Yang ini jelas. Antara Giancarlo Gallifuco dan juga Joseph Esso masing-masing nak dapatkan bola itu berturut-turut, dan itu dia penalti keputusannya dari pengadil FIFA ini. Apa-apa pun, Odegaard ketika ini perlu untuk menewaskan Quincy Kamarat bagi menyamakan kedudukan 2-2. Kita melihat bagaimana 2,5 step yang dicarinya. Quincy Kamarat dapat terbang ke sebelah kanan tapi tak dapat nak digapainya di situ. KL City terus bertahan untuk tempoh 10 minit yang terakhir ini. Odegaard pendek, tak sempat untuk percubaan yang terakhir dari Yuji Hirano. 3 sepakan penalti, deretan kad kuning, 2 kad merah. K. Rajan dapat gekalkan rekod tanpa kalah, tetapi ini adalah keputusan seri yang keempat berturut-turut buatnya. KL City untuk 43 mata dalam 23 perlawanan. Apa-apa pun, perlawanan yang ke-149, perlawanan yang menarik. KL City FC 2, Negeri Sembilan FC 2.